dan Shalom, selamat datang ke podcast Lensa Guru. Okey, baiklah, hari ini saya Becca selaku host anda untuk episod yang paling kita nanti-nantikan. Saya pula Evelina Priti Asha merupakan host kedua untuk podcast ini. Korang, 2 minggu akan datang rasa-rasanya fasa apa yang akan bermula? Jeng jeng jeng. Apa Evelina? Sudah pastinya pengalaman berasaskan sekolah ataupun PBS. Rebecca, banyak kan soalan berkenaan PBS yang kita peroleh melalui pautan Google Form yang kita buka tempoh hari? Ya, sangat banyak. Nampaknya siswa guru kita ada banyak sekali kemusykilan tentang apakah cabaran ataupun apa frequently asked question yang mereka tujukan. Jadi, hari ini kita bawakan 2 orang panel yang bukan calang-calang orangnya. Okey, jadi di sebelah kiri kanan saya, saudara Jordan. Sila perkenalkan diri anda. Oke, jadi hai semua yang menonton. Jadi nama saya Jordan Zelentigat, anak cantik. Jadi saya dari ambilan PSMP Bahasa Iban 2021-2026. Oke. Hai semua, nama saya Desmond Munji, anak Jawa. Sama juga seperti saudara Jordan, saya dari PSMP Bahasa Iban, ambilan Jun 2021, Julai 2026. Baiklah, terima kasih saudara berdua. Sebelum tu lebih baik jika kita bertanya kabar terlebih dahulu, bukan? Apa kabar saudara berdua? Baik, puji Tuhan. Ya, baik. Syukur. Okey, jadi kita akan merungkai soalan yang pertama, iaitu soalan yang paling basic, kita kata yang selalu mereka tertanya-tanya lah. Jadi, saudara Jordan, adakah semasa PBS nanti akan disediakan tempat tinggal untuk siswa guru ini ataupun mereka perlu cari sendiri ataupun macam mana? Oke, jadi untuk soalan yang pertama nih, untuk PBS, semasa PBS ni kita memang tidak disediakan tempat tinggal sebab sekolah yang kita macam mana? Untuk PBS ni kita yang tentukan sekolah tu. Jadi bukan pihak PG lah yang akan tentukan dekat mana kita akan PBS. Jadi sejujurnya memang tak adalah disediakan pihak PG ataupun pihak sekolah. Jadi kalau nak PBS tu carilah sekolah yang contohnya macam berdekatan dengan rumah, yang carilah sekolah yang ada quarters kah, ataupun kalau kamu pergi PBS dengan kawan-kawan, kamu boleh sewa rumah kah. Jadi memang tak adalah tempat tinggal. Ya. Maksudnya di sini tempat tinggal untuk kita PBS itu adalah inisiatif kita sendiri. Dengar tu guys, jangan esok nak mula PBS, malam ni baru nak gelabah cari tempat tinggal maupun rumah sewa. Baiklah, menghubungkan dengan perkara ini, saudara Desmond, apakah persediaan saudara dari segi mental maupun fizikal semasa terutamanya masa hari pertama hendak menjalani PBS ini? Adakah saudara ada rasa nak demam ke, gemetar ke, ataupun bahkan rasa tak dapat nak tidur malam? Faham, okey. Bagi menjawab pertanyaan saudari, memandangkan kami, saya dan saudara Jordan telah ber-PBS selama 2 kali. Untuk PBS saya yang pertama, saya telah memilih sekolah yang berdekatan dengan rumah saya. Dan pada masa itu, hanya saya seorang saja yang PBS dekat situ. Dan sejujurnya untuk persediaan mental tu banyaklah tu yang diperlukan, maksudnya sebab saya sendiri jadi saya rasa gemetar, takut, tak tahu nak buat apa memandangkan itu adalah PBS saya yang pertama. Jadi apa yang boleh nasihat saya untuk kamu orang, kalau kamu orang PBS sendiri, pastikan kamu membuat persediaan mental yang betul-betul kukuh lah. Maksudnya di sini kamu bertanya kepada senior kamu yang telah ber-PBS supaya kamu tak kekok nanti bila kamu datang dekat sekolah tu pada hari pertama. Tapi semasa PBS kedua, sebab dah ada pengalaman PBS pertama, saya rasa tak ada lagi kot rasa gementar. Betul tak? Ya betul. Semasa PBS 1 tu lah memang tu kan first time, macam first date gitu.
Jadi tak pernah duduk sebelah-sebelah dengan guru, dekat bilik guru, macam mana cara nak berkomunikasi semua tu. Betul. Itulah buat rasa nervous, tapi janganlah nampak kekok sangat. Kalau dari aspek fizikal pula saya rasa tak ada. Selalunya mental lah untuk PBS satu ni, PBS sebab PBS ni kita cuma tak ada yang melibatkan fizikal sangat kan? Tak lah. Okey, faham. Okey, jadi poin yang sangat baguslah kita kata. Jadi soalan yang seterusnya yang memang ramai orang tanya. Memandangkan kita masuk sekolah tapi kita belum mengajar lagi kan secara rasmi. Jadi apa sebenarnya yang kita buat sepanjang hari dekat sekolah? Oh, banyak. Banyak kan? Betul, Okey, banyak. sebab semasa PBS ni kita belum ada lesen lah untuk mengajar sebab nama pun pengalaman. Jadi kita kumpul pengalaman. Okey, kalau dari pengalaman saya memang banyaklah yang dilakukan di sekolah. Contohnya pada hari pertama tu kita lapor diri. Lapor diri tu kita jumpa dengan guru besar, dengan PK, guru-guru. Dari situ dah kita akan masukkan dekat amalan refleksi kita nanti. Lepas tu Betul. mulalah kita kumpul maklumat sekolah, pasal visi misi sekolah, sejarah sekolah. Jadi memang banyaklah. Minggu pertama tu kalau saya, minggu pertama tu memang masa untuk saya cari maklumat sekolah, jumpa dengan guru. Jadi untuk minggu kedua tu kan ada 2 minggu PBS. Jadi untuk minggu kedua tu memang dah ringan sikit lah sebab saya dah kumpul dahulu. Jadi ini tips untuk kamu semua. Kamu kumpul dulu segala maklumat pada minggu pertama tu, maklumat sekolah, apa lagi, carta organisasi, buku peraturan contohnya lah. Kamu kumpul dahulu. Nanti kamu minggu kedua tu kamu masukkanlah dalam file sebab kalau dah settle minggu 1 tu, minggu 2 tu memang kamu dah santai. Jadi itulah. Jangan risau juga kalau seperti yang saudara Jordan sebut tadi yang dekat organ apa tu visi misi kan. Semua tu dia ada dekat senarai semak. Kamu boleh tengok dekat senarai semak tu, kamu boleh rujuk supaya kamu tahu dan tak ada perkara yang tertinggal untuk diletakkan dalam pendokumentasian kamu. Ya, sentiasa rujuklah senarai semak tu. Jangan ada yang tertinggal je. Baiklah, ini bermaksudnya menurut pandangan saudara berdua, maksudnya kita kenalah pandai mengatur masa sepanjang menjalani PBS selama 2 minggu tersebut. Maksudnya janganlah kita hanya menjadi pasu bunga yang bernyawa dalam bilik guru itu. Sebaiknya kita keluar mencari maklumat dan menemu bual para staf yang terdapat di sekolah itu. Berhubung dengan perkara tersebut, sekiranya tiba-tiba sekolah tu dia ada mengadakan program besar, contohnya sukan tahunan, hari kantin dan sebagainya, adakah siswa guru yang pada masa itu sedang menjalani PBS wajib untuk menyertai program tersebut? Ya, kalau pada pendapat saya memang wajib, Ya, wajib. kan, sebab itu kan pengalaman kita di sekolah bagaimana situasi sebenar dekat sekolah. Jadi kita memang wajib menyertai program ataupun aktiviti yang dianjurkan sekolah. Perkara itu juga penting untuk kamu menambahkan aktiviti yang kamu rungkai dengan lebih mendalam dekat amalan refleksi kamu nanti. Jadi janganlah tak nak kalau cikgu suruh buat ni, terima saja. Ya. Sebab sebelum pergi ke praktikum PBS ni lah kamu cari pengalaman dulu, macam mana nak kontrol murid, macam mana nak kita tengoklah macam mana guru-guru dekat sekolah tu mereka mengatur sesebuah program tu. Timbalah pengalaman. Jangan tak nak, ambil saja. Ya. Ikut-ikut. Kalau sekolah kita beri kita jadi EJK, kita terima saja. Ya. Sebab kita PBS belum mengajar, jadi kita banyak waktu terluang untuk Sangat. untuk di-spend dekat sekolah tu. Okey, faham. Jadi maksudnya di sini kita perlu macam mana beranilah untuk kita sertai join event-event dan sebagainya. Ya. Memang harus berani. Okey. Jadi soalan seterusnya iaitu macam mana kita nak ice breaking dengan guru-guru di sekolah, memandangkan mereka dah bergelar seorang guru, kita pula masih seorang siswa guru. Dia macam ada satu gap dekat sana. Okay.
Kalau dari saya, kita yang dekat Rajang nih, ingatkan kita ada 3S, apalagi sekarang 5S. Gunalah 3S, 5S itu dekat sekolah. Sebab kita nih orang baru dekat sekolah tuh, walaupun kita pernah bersekolah dekat sekolah tuh kah, kita pilih PBS dekat sekolah lama, kita tetap sebagai orang baru. Jadi gunalah 3S tuh, salam, sapa. Kita jangan malu untuk bertegur. Betul. Tanyalah cikgu-cikgu sana, sebab nanti semasa PBS memang kamu kebanyakannya kamu akan berkomunikasi dengan cikgu dekat sekolah tu. Ya. Contohnya kamu minta maklumat sekolah, kamu nak Temu bual. temu bual temu bual tu ada dalam sejarah SMA, kamu akan temu bual guru tu, tanya pengalaman dia kah tentang, kalau kamu bahasa Iban kamu tanya dia tentang di SKP bahasa Iban kah, belajar macam mana nak menyusun PDP itu. Jadi jangan takut untuk bertegur dan jangan lupa untuk senyum. Ya, betul. Jangan malu. Jangan kamu sampai dekat sekolah tu first day tu kamu terus duduk dekat meja kamu main phone. Jangan. Letaklah phone tu tepi dulu kalau tak ada perkara yang penting sangat. Luangkan masa untuk kamu timba pengalaman dahulu. Jangan takut. Ya, betul. Memang tak dinafikan kalau kita sebagai siswa guru dengan guru yang telah berpengalaman ni memang ada gap. Tapi seperti yang saudara Jordan sebut tadi, kita kena sedar diri lah yang kita ni pendatang. Jadi kita mesti senyum tegur guru tu. Walaupun kadang-kadang memang wujud orang yang tak reti untuk menjawab salam kita, seperti kita di Rajang pun sama, bukan? Tapi apa orang sebut tu, perkara tu adalah biasa. Kita cuma jalankan tanggungjawab kita lah. Kalau kita dah tegur dan senyum, maksudnya kita dah Urusan. dah betul lah apa yang kita buat tu. Selebihnya kita biarkan saja. Serahkan kepada Tuhan. Maksudnya di sini kita perlulah sentiasa menjaga air muka dan sentiasa ceria semasa menjalani PBS untuk membina hubungan yang baik dengan dalam kalangan guru maupun staf-staf di sekolah tersebut. Kerana perkara ini juga dia secara tidak langsung dapat membantu untuk memudahkan para siswa guru menyiapkan PBS mereka dengan mudah, betul tak? Betul, betul. Dan tambah lagi, masa kita PBS ni, kita bawa nama Rajang sekali. Ya. Jadi, kalau cikgu tu nampak, oh mesti student Rajang ni dia tak pandai senyum lah, dia tak pandai tegur, macam tu. Memang akan ada buah mulut macam tu kalau kita kalau kita berperangai tidak seperti yang Tidak elok lah. tidak elok. Baiklah. Berhubung dengan perkara tersebut juga, selain daripada itu, ada juga kita sudah seperti yang kita tahu, masa kita menjalani PBS ni ada yang mendapat sekolah elit, sekolah SKM. Adakah perbezaan sekolah ini dia membezakan markah ataupun pengalaman, kualiti pengalaman yang akan mereka perolehi? Pada pendapat saya, kalau dari segi markah tu tidak. Tidak. Rasanya. Ya, tidak. Jangan risau kalau kamu pilih sekolah elit kah, sekolah kurang murid kah, tetap tiada perbezaan markah yang ditetapkan dalam rubrik pemarkahan tu. Tapi kalau ditanya tentang perbezaan sekolah kluster dan sekolah kurang murid, kalau saya tak berapa nak tahu sebab sekolah yang saya pilih dulu memang sekolah yang kecil. Dia tak kurang murid, cuma dia kecil, dia bukan sekolah yang besar. Mungkin nanti saudara Jordan boleh berkongsi sebab dia pernah ada pengalaman dekat sekolah yang besar lah. Kalau saya, dia memang tak menjejaskan kita punya kualiti pengalaman PBS tu. Sebab kita, contohnya, kan ada 2 kali PBS. Jadi, kamu pilihlah. Kalau macam saya, pilihlah untuk PBS 1, kamu ambillah sekolah kurang murid. Lepas tu untuk PBS 2, kamu carilah sekolah yang sekolah kluster, sekolah elit. Nanti kamu akan tengok perbezaan dia. Tapi dia memang tak menjejaskan kualiti pengalaman tu. Kamu akan dapat pengalaman yang sangat-sangat banyak. Perbezaannya, saya share lah. Kalau sekolah kurang murid ni, memang murid kurang, guru pun semestinya memang akan kurang dekat sekolah yang kurang murid ni. Jadi kita akan tengok macam mana
guru yang sedikit tu mereka pegang jawatan ni, macam mana mereka handle program dengan murid yang sedikit lagi. Ada juga sekolah yang kurang murid tu mereka punya kelas gabung. Jadi kita menyediakan diri untuk kita posting nanti, kita tak tahu kita akan posting dekat mana. Kita akan observe, kita perhatikan macam mana guru tu ajar kelas yang gabung. Contoh tahun 2 dengan tahun 3 mereka gabung kelas sebab guru kurang, lepas tu murid pun sikit. Macam itulah macam mana cara handle kelas tu, macam mana guru dekat sekolah tu handle jawatan mereka. Sebab dekat sekolah nanti kita bukan mengajar saja, kita jadi guru pusat sumber. Kalau dekat sekolah kluster, sekolah elit ni memang sibuk lah, memang akan banyak program. Kita boleh lihat macam mana guru-guru dekat sana guna peralatan yang canggih-canggih, macam Canva semua tu. Memang cikgu dekat sekolah tu memang selut lah, memang hebat lah mereka gunakan tu. Macam mana mereka kita boleh tengok lah kalau sekolah yang besar ni macam mana mereka kontrol murid, macam mana mereka buat bagikan EJK semua tu. Itulah, jadi kamu akan dapat pengalaman tu. Jadi janganlah ambil sekolah yang tu, tak apalah. Kalau kamu nak ambil, tak apa. Mungkin kalau kamu nak timba pengalaman, kamu carilah sekolah tu supaya kamu nanti semasa praktikum taklah kamu kekok. Itulah. Itu dari saya. Maksudnya kalau kamu pilih sekolah, kamu pilih sekolah yang betul lah. Jangan boleh saja kalau kamu nak pilih yang sekolah elit ataupun sekolah kurang murid, itu ikut keselesaan kamu dan ikut kesesuaian kesesuaian diri kamu lah. Kalau dekat sekolah elit tu kamu tak ada tempat tinggal nanti, macam mana pula? Jadi kamu perlu fikirlah dengan lebih mendalam lagi dekat mana sekolah yang perlu kamu pilih. Tapi jangan risau, memang dia tak menjejaskan markah ke kualiti tu, cuma kamu akan dapat banyak pengalaman saja. Tak apa tu. Jadi maksudnya yang penting di sini adalah apa yang penting? Pengalaman itu. Sekolah di mana tu tidaklah penting. Bukanlah kita cakap tidak penting, tapi apa yang paling penting adalah pengalaman. Okey, jadi soalan yang terakhir sebelum kita bungkus podcast kita pada hari ini, iaitu apakah kriteria refleksi yang mantap untuk kita mendapatkan markah yang tinggi? Silakan. Okey, baiklah, untuk soalan tu saya yang jawab dulu. Boleh kan saudara? Boleh. Untuk amalan refleksi yang mantap ni, kita kena buat dia lebih dari orang lain, faham? Kan template tu dia ada satu saja, maksudnya dia ada sehelai saja yang akan disediakan oleh pihak praktikum. Kita boleh rujuk, kita boleh lihat dekat situ dia akan ada isu, lepas tu analisis isu, kekuatan, kelemahan, dan di bawah sekali dia akan ada cadangan penambahbaikan. Betul. Kalau template yang tu dia memang akan kecil, maksudnya terus kamu fikir senang saja nih sebab pendek saja yang perlu saya tulis, tapi tidak, kamu boleh edit template tu. Maksudnya kamu boleh buat amalan refleksi tu lebih dari satu muka surat saja, dia tak ada yang statik, maksudnya dia tak ada, kamu perlu buat satu saja. Kalau dari segi penulisan amalan refleksi itu, kamu jangan risau sebab sekarang kan dah zaman AI, banyak AI yang boleh membantu kita menulis dengan lebih mantap. Tinggal kita nak prompt dengan lebih baik saja. Maksudnya kalau kamu prompt tu, kamu jangan malas prompt yang details agar AI tu tahu apa yang dia perlu generate. Maksudnya. Tapi bila kamu minta AI tu buat amalan refleksi untuk kamu, janganlah kamu suruh dia buat bulat-bulat. Maksudnya kamu masukkan isi dahulu, lepas tu baru kamu minta dia generate ayat yang lebih akademik dan lebih profesional. Lepas tu kamu boleh gunakan ayat tu dalam amalan refleksi kamu. Kalau dekat amalan refleksi ini juga dia tak diwajibkan untuk kita melampirkan gambar sebagai evidence, tapi kita kena tahu bahawa kalau kamu penyemak tu pun kamu akan nak betul ke budak saya buat perkara ni, maksudnya kamu lampirkan gambar juga walaupun dia tak minta. Macam tu. Jangan malas lah untuk tu. Saudara Jordan, dulu kita selalu tertanya-tanya
berapa amalan refleksi yang kita perlu buat? Boleh tak saudara kongsi sikit? Okay. Kalau dulu masa kami PBS, sebab tak ada perkongsian macam ni kan, just tanya-tanya aja, tu pun tak secara detail apa yang dikongsikan. Jadi dulu kami buat satu PBS tu kami buat kadang 3-4 amalan refleksi saja. Sebenarnya tak ada minimum, tak ada maksimum untuk amalan refleksi ni. Kamu boleh buat sebanyak yang mungkin, sebab kalau dekat sekolah nanti memang kamu akan dapat sesuatu yang baru setiap hari. Dari mula kamu masuk sekolah tu sampai last day PBS, memang akan kamu dapat sesuatu yang baru. Jadi kamu masukkan semua tu dekat dalam kamu punya amalan refleksi tu. Sebagai contohnya, semasa hari pertama kamu melapor diri, terus tulis dekat amalan refleksi kamu. Lepas tu apa lagi? Kamu menemu bual guru, masukkan. Kamu bantu anti cleaner angkat tong mop kah apa, tulis. Ya, betul. Tulis. Lepas tu kamu kalau dekat amalan refleksi tu kamu janganlah tulis isu yang difokuskan, membantu. Lepas tu kekuatan, 1 poin saja. Jangan. Dekat penulisan tu macam yang saudara Desmond bagi tahu tadi, dia ada isu, analisis tu, kamu tulislah poin banyak-banyak sana. Sebab kamu jangan terikat dengan kamu tengok template tu satu muka surat saja, lepas tu kamu tulis satu isu tu satu muka surat saja. Ya. Kamu boleh juga buat seterusnya page, next page tu kamu buat kekuatan dia panjang lagi kah. Jangan takut untuk menulis. Ya, betul. Lampirkan gambar. Jadi untuk amalan refleksi tu kalau tips dari saya, buatlah hari-hari. Kalau dalam satu hari tu kamu ada 3 amalan refleksi pun boleh. Jadi buatlah, jangan risau, tak ada orang marah. Jadi file kamu nanti dia akan nampak lebih tebal lah dari orang lain kan. Ya, lepas tu pensyarah kamu mesti fikir, oh rajin betul budak ni. Dia terus bersemangat sikit lah dia nak semak tu. Dengan tu file kamu akan berbeza dengan orang lain lah maksudnya. Dia tengok usaha kamu Ya, tu. maksudnya usaha kamu lebih dari orang lain. Jadi rajin-rajin kalau menulis, tak susah pun menulis tu. Okay, saya rasa itu kan. Ya, saya rasa itulah untuk refleksi. Jangan lupa catat tips-tips ni korang. Tips-tips ni berguna tau untuk sebagai panduan untuk kamu orang menghasilkan sebuah penulisan reflektif yang sangat berkualiti nanti. Okey, baiklah, nampaknya masa pun telah mencemburui kita. Jadi sebelum kita menutup tirai podcast pada hari ini, kita minta saudara berdua untuk memberikan pesanan ataupun kata-kata semangat untuk junior yang bakal menjalankan PBS minggu-minggu hadapan. Okey, saya sampaikan dulu pesanan saya. Boleh. Okey, jadi hari ini semasa recording ni merupakan Hari terakhir. hari terakhir, dan saya rasa ini saya boleh anggap sebagai program terakhir saya di Bumi Rajang ini, sebab kami dah habis, Petikum dah habis, program PTM semua pun dah habis. Jadi sedih pula. Jadi pesanan saya kepada rakan-rakan, adik-adik yang akan ber-PBS ke Petikum nanti, yang akan PBS tu kita kali pertama pergi sekolah, ingat kita keluar dari APG kampus Rajang ni, kita bawa nama kita sebagai seorang guru, sebagai seorang siswa pendidik APG kampus Rajang. Kita jagalah nama kita, nama baik APG kita, jaga etika, dan ingat seperti yang saya katakan tadi, 3S, 5S kita tu terapkanlah di sekolah. Jangan dengan kita sesama kita saja di sini, dengan guru, dengan murid. Kalau murid ucap selamat pagi pun jangan tak jawab. Tak miskin pun kalau kita jawab tu, tak ada yang kurang. Jadi pesanan saya, jangan bermalas-malas, jangan tunda-tunda. Ada 2 minggu PBS tu. Minggu pertama tu kamu siapkan dahulu, minggu kedua tu kamu boleh santai sikit, boleh teruskan dengan tembual apa semua. Ingat, file jangan kosong, jangan biarkan nipis lah. Seboleh-bolehnya kamu isi saja, sebab memang banyak yang kamu akan isi. Jadi tips terakhir daripada saya, sebelum kamu pergi sekolah tu, kamu siapkanlah dulu file kamu memang dah isi divider, muka depan kamu dah print, dah masukkan dalam file.
Lepas tu apa dokumen yang kamu nak serahkan kepada guru besar semasa melapor diri nanti, kamu sediakan awal-awal supaya nanti tak ada yang tertinggal. Dan saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua rakan-rakan, adik-adik semua. Semoga apa yang dikongsikan oleh saya dan saudara Desmond ni dapat membantu kamu, meringankan beban kamu, pertanyaan kamu semua tentang PBS ni, supaya ya, saya harapkan kamu semua cemerlang. Okey, Ya, itu daripada amin. saya. Okay, untuk semua yang menonton, terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton. Untuk adik-adik ataupun junior yang bakal menjalani pengalaman berasaskan sekolah, selamat maju jaya, kami berdua ucapkan. Semoga setiap ilmu yang setiap pengalaman yang kamu peroleh nanti dapat menjadi ilmu, dan setiap cabaran yang kamu dapat masa dekat sekolah nanti dapat menjadi kekuatan kepada kamu, dan semoga setiap langkah yang kamu hadapi semasa di sekolah tu nanti dapat dapat mendekatkan kamu lagi kepada menjadi seorang guru yang lebih berkualiti. Akhir sekali, semoga perkongsian kami berdua dan segala ilmu yang kami berdua sampaikan kepada kamu orang semua dapat menjadi asbab kepada kecemerlangan kami berdua juga. Amin. Okay, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, rasa macam saya pula yang mau pergi PBS sekarang dengar perkongsian mereka berdua. Jadi nampaknya episod kita pada hari ini sampai di sini saja. Berjumpa lagi di episod seterusnya. Bye. Bye.